Tiga kesilapan besar yang ramai orang buat bila simpan emas. Yang ketiga paling ramai orang buat. So kalau kita tak nak ulang kesilapan yang sama, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Yang pertama, betul dia ada simpan emas, tapi yang salahnya simpan emas 916 yang mana emas perhiasan lah, iaitu rantai, cincin, gelang dan sebagainya. Simpan banyak-banyak. Kita kena faham emas perhiasan fokusnya untuk berhias, bukan untuk simpanan dan pelaburan. Salah rupanya simpan barang kemas salah sebab tujuan dia untuk simpanan. Kalau untuk pakai tu tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita simpan barang kemas, pertama kita kena bayar lebih untuk kos upah. Yang kedua, spread dia tinggi banding dengan emas ni. So kita kena tunggu lebih lama untuk dapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kesalahan yang kedua, simpan emas hari ni, bulan depan dah nak jual ataupun minggu depan dah nak jual, tak sampai setahun dah nak jual emas kita. Ingat kita nak tahu kesilapan kedua dan ketiga? Save and share terus ke follow saya.